So pagi ni kita mulakan dengan berkaraoke di bentuk pahang. Lain macam Pak. Dia dah cetak lah. Penyanyi oleh Abang Jet. Tutup. Dah tutup semua. Okey. Okey, bangun semua karaoke. Karaoke. Jimat. Cik Jimat. Pakai handphone je ha. Set up. Semangat kemerdekaan semua. Mana Ashraf? Ramai penonton. Tapi kita ada juga rakam handphone tu. Okey. Cepat-cepatlah Nova nyanyi betul-betul. Biru kuning, jalur semangat kami semua. Okey, selesainya sesi karaoke tadi. So kita kemas barang terus bergerak. Kakak dah gerak dulu dengan Abang Madi, mungkin sebab dia lapar. So ni kita nak check out dari rumah ni awal sekarang pukul apa? Pukul 9.5 minit. So kita check lah. Tok Sarah masuk dulu. Kejap biar je lah dulu, nanti kita ni. Dia kat tepi pintu ni. Ichi? Dah pergi masuk. Pergi masuk sana bawah. Pergi. Masuk. Ish. Go. Okey dah. Masuk. Plastik apa? Pakai je dulu. Ida. Kejap. Ini kipas. Tutup dulu. Aircon tutup. So kita tutup semua. Ni aircon pun tutup. Ni air tak nak ke ni? Nampak satu lagi ke? Tembikai ni siapa punya? Kenapa tak buang? Dah sampai Lemang Tok Ki. Kita parking kat sini. So jom kita pergi depan. Kita bawa hak ni yang kita tapak daripada Pasar Payang. Okay, jom. Okay, ni Lemang Tok Ki. Okay, Bumpy parking depan sana. Betul depan sana boleh masuk. Pizza dengan Iha. Jom kita masuk. Apa benda ni? Ni. Berapa? 20 orang kan? Tengok apa yang ada ni. Mana mak? Ada canai. Macam-macam ni apa ni? Mi canai.
Sarapan dia ada macam-macam lah. Kita tengok. Esok sana. Tak, dia dah acak ke? Oh. 20 orang. Tak apa. Mak. Sana ke sini? Tak muat. Nak tukar sana? Sana ada 15. Apa je lah. So kita dah nak beredar dan berpecah. Nak tangkap gambar kat depan untuk kenang-kenangan Syafin Aras Family 2025. Okey, ramai orang kat Lemah Tok Ki ni. Jadi kita pergi luar jap. Ni luar dia lah. Kita betul-betul kat Sempang ni. Ni Lemah Tok Ki. So kita nak pergi ambil monopod jap untuk tangkap gambar. Okay, jom. Saya parking kat sana tadi. Mana yang lain? Sini boleh lagi. Kat sini. Ada sini. Senang? Kat sini. Foto. Jangan lari saya. Mana? Tak ada ais ni. Kerenting ni. Jadi kerenting ni. Kakak baru pergi toilet ke apa? Ya. Wah. Dah tak apa tu. Dah. Biar. Okay, standby. Tengok depan. Aman jalan. Aman. Nanti bagi contoh. Asyik Zaria. Kita tak payah. Kita tak balik jadi kumpul besar. Lebih kurang makan minum. Kalau dia nak bagi kali rumah, dia rencana bagi. Dan balik dia bawa baju. Balik dia pakai jom. Kita nak ambil jalan bil. Siap. Ada orang.
KK Johor tak payah lah. Salah panggil wakil lah. Jom juga siap. Bapak kat kamera, bapak kat kamera. Saya balik bawa kita. Ada panas. Bye, jumpa lagi next family day.